Hai ibu-ibu yang sedang pregnant dekat luar sana. Korang tahu tak apa organ yang paling penting sewaktu mengandung dalam kandungan tu kan? Organ itu adalah placenta. Tahu tak placenta tu apa? Placenta itu adalah macam seketul daging tu. Dia ada bersama-sama dengan baby. Kalau kita, orang Melayu kita panggil uri kan? So uri itulah yang sangat penting. Korang pernah dengar tak? Mengandung dengan uri di bawah, dia panggil placenta previa. Kalau mengandung dengan uri di bawah, kalau uri tu tutup pada pintu, so kita boleh bersalin dengan normal. Apa yang ada masalah uri, kan uri dekat bawah tu, orang kena faham apa nak perlu buat supaya uri tu boleh naik ke atas. Salah satu caranya adalah kena banyak berehat. Nombor 2, so korang tak boleh buat pergerakan yang tekan dia seperti kita agak berat kan. So bila kita agak berat, dia akan menyebabkan dia tekanan dan dia susah untuk naik. Nombor 3, cara kita punya posture. Contoh, kita duduk bercangkung ke, kalau kita suka bersenam yang beri tekanan bawah perut ke. So semua itu kita perlu kurangkan ataupun elakkan supaya uri tu boleh naik ke atas. Korang jangan lupa amalkan tips ni supaya uri tu boleh naik ke atas, ataupun daripada awal lagi kita nak jaga supaya uri tu memang duduk dekat atas. Okay, so jangan lupa amalkan tips rahsia ini. Dan lagi satu, kan, Dr. Mu ada buat khas satu kelas rahsia mudahnya bersalin untuk ibu-ibu yang nak dekat bersalin kan. So korang boleh daftar kelas ni sekarang dengan harga promo RM99 sahaja. So kelas akan diadakan tak lama lagi. Kelas akan diadakan pada tarikh ini. So daftar sekarang, sementara seat masih ada. Daftar sekarang, okey?